Okay, dekat sini saya ada tanam pokok ubi sengkuang. Saya tanam dalam pasu je. Actually saya tanam ni untuk buat eksperimen lah. Sebab nak tengok kalau kita tanam ubi sengkuang ni daripada ubi dia boleh besar ke tak. Tapi eksperimen ni macam tak berjaya sangat lah. Sebab bila saya dah tanam tu, saya tak berapa nak jaga dia sangat. Siram pun jarang-jarang. Lepas tu selalu lupa nak letak baja dekat dia. Sampai ada yang dah kering macam ni. Pokok ubi sengkuang ni dah matang. Dia ada keluarkan bunga dia macam ni. Lepas tu daripada bunga ni kita akan dapat dia punya kacang-kacang lah. Kacang dia macam ni. Kacang ni kita tak boleh makan tau. Tapi kita boleh ambil biji benih yang dekat dalam ni. Bila kita tanam, kita akan dapat ubi sengkuang yang baru lah. So hari ni saya nak clearkan kawasan ni. Saya nak cabut ubi sengkuang yang ada dalam pasu tu. Nak tengok dia punya saiz macam mana. Lepas tu saya nak petik semua kacang-kacang ni. Nak keringkan untuk jadi biji benih. Pokok ubi sengkuang ni saya tanam sejak daripada hujung bulan 5 hari tu. Sekarang ni dah bulan 11. Maknanya umur dia dah dekat 6 bulan dah. Saya memang tak hiraukan sangat pokok ni. Saya biar je dia tumbuh meliar dekat sini. Sampailah jadi macam ni. Pokok ni dah mula berbunga dan keluarkan dia punya kacang tu sejak 2-3 bulan lepas. Tapi saya tak sempat nak ambil dia punya kacang-kacang tu. Hari ni baru ada masa. Alang-alang tu saya terus cabut semua sekali pokok-pokok ni. Sebab dah semak sangat kat sini. Sakit mata je tengok. Okay, dah settle clearkan kawasan pokok ubi sengkuang ni. Dia punya kacang-kacang pun saya dah kutip semua. Sekarang saya nak korek keluar ubi sengkuang yang dekat dalam pasu ni. Nak tengok dia punya saiz ubi tu membesar ke tak daripada awal-awal tanam hari tu. Yang dalam pasu pertama ni ubi dia dah rosak, memang dah reput, akar pun tak ada. Yang dalam pasu kedua ni ubi dia dah rosak sikit lah. Tapi dia punya saiz tu lebih kurang je macam saya mula-mula tanam hari tu. Yang dalam pasu ketiga dan keempat ni ubi sengkuang tu memang cantik. Dia punya condition sama je macam saya tanam dia awal-awal dulu. Tapi dia punya saiz tu ada besar sikit. So inilah hasil dia, eksperimen tanam ubi sengkuang daripada ubi itu sendiri. Ubi sengkuang yang saya tanam awal-awal hari tu, dia macam membesar sikit lah. Tapi tak ketara lah pembesaran dia tu. Mungkin sebab saya tak pandai tanam. Ada 2 ubi yang rosak. Tapi tak apa sebab saya dapat balik biji benih sengkuang yang sangat banyak. Lepas tu dapat balik 2 biji ubi yang saya tanam awal-awal hari tu. So bolehlah kalau kawan-kawan nak cuba tanam ubi sengkuang sendiri. Beli je ubi sengkuang yang kecil yang dah bertunas dekat kedai tu. Lepas tu tanam je dalam tanah. Nanti kita akan dapat pokok sengkuang. Lepas tu lama-lama nanti kita akan dapat dia punya biji benih. Biji benih ni kalau kita tanam, kita akan dapat pokok sengkuang yang baru. So itu saja untuk kali ni. Okay, bye.